ini masanya rakyat Malaysia membuka mata mereka Hmm. dan mula bersuara, mula mengkritik kerajaan secara berani dan terbuka. Betul. Dan saya dah melihat bibit-bibit itu di social media kebanyakannya lah. Tapi saya rasa rakyat perlu lebih tegas when it comes to Madani. Janganlah lembik sangat bagi mereka muka. Sebab mereka melakukan reform-reform. Sebenarnya tak ada pun reform tu. Itu semua silap mata. Anwar ni bukan Madani tau. Dia Houdini. Silap mata jadi pandai. Dia pandai, he plays this game. Dan rakyat pun terpedaya. Tak apalah kita bagi chance, kita bagi chance, kita bagi chance. Tak boleh. If he cannot perform, take him out. Take him out, yeah. Itu je. Correct. Bertemu kembali dalam podcast Sembang Santai episod ke-12 bersama saya Sanjeevan dan Hai, saya Sudan. Apa khabar semua? Apa khabar Sanjeevan? seorang politik India angkat tangan. Itu trademark Sudan lah. Sudah bermula lah aura-aura tu. Tapi bila angkat tangan ni saya teringat satu sekeping gambar 1997. Jangan kita ke sana. Kita lupakan mimpi buruk itu. Saya apa khabar macam mana dengan cuti Aidiladha? Bagus. Dah habis beraya bersama rakyat Ya, bagus. di Jeram Padang Bahau. Mhm. Sempat jugalah spend some time dengan anak-anak, Sama jugalah. family. Yalah, cuti school holiday Yeah, kan. but the traffic was horrible lah, Sudan. Yesterday balik daripada Bahau, Hmm. sangkut jam 4 jam tau. Jauh. 4 Biasanya jam. 1 jam 20 minit, 1,5 jam kan maksimum. Ya. Semalam 4 jam, Sudan. Oh, gila. Menangis saya duduk nangis. Saya pun ambil cuti jugalah kan sebab cuti school holidays. Lepas tu juga Sudan pun dah orang Negeri Sembilan lah sekarang kan. ya, sikit-sikit lah So, kita pun gerak-gerak ke sana juga, meninjau-ninjau. Masuklah ambil cuti untuk anak-anak. So good thing. Yeah. It was a weekend break. Mhm. But, just the traffic tu yang buat kita sesak nafas. Betul. In that kesempatan tu, saya pun ambil masa jugalah untuk meninjau prestasi podcast kita. For some time kita dah buat ni, dah beberapa bulan. Saya lihat sekarang ni podcast Sembang Santai ni antara podcast yang agak terkemuka juga di dalam komuniti masyarakat India. Contohnya Muka Sanjeevan ni, saya dengar setiap minggu masuk dalam telefon bimbit masyarakat India. Maksudnya apa, sellable face lah. Very sellable face and you're bringing in the right momentum for the Indian market. So it's very good. Kalau Tahniah brother. tanya to us lah. Kalau kita boleh bawa perkara-perkara yang menjejaskan isu perut periuk nasi orang, saya rasa mereka akan menghargai apa yang kita buat. And I think that's what's happening kan? Yeah. Our viewers are supporting, they are watching, they are subscribing, they are sharing also. So thank you to all of you. And kepada yang masih belum lagi follow, please follow. Yeah. With that, brother, hari ni pun saya rasa kita ada topik yang agak menarik juga hari ni ya. Ya, saya amat tertarik dengan satu kenyataan media yang dibuat oleh bekas timbalan Presiden PKR. Bekas Presiden parti lama lah. Sempat juga. Kita kena tajak juga awal-awal. Ya, bekas timbalan Presiden PKR. Betul. Rafizi Ramli bakal jadi mantan menteri ya. Bakal jadi. Apa sebenarnya masalah Rafizi dengan Anwar? Saya tengok dia sekarang ni dah macam pro opposition pula. Itulah Sudan. Dia selama dia jadi menteri,
selama dia berada dalam kabinet, Mhm. tak ada pun suara dia, tak Betul. dengar pun suara dia bercakap soal apa, rakyat ke apa kan. Hmm. Hari sekarang tiba-tiba pula boleh keluar kenyataan, jangan guna penjawat awam bagi tujuan apa, intimidasi. Wow. Selama hampir 3 tahun kamu jadi kerajaan, ramai khususnya daripada orang penyokong pembangkang ni Mhm. yang mengkritik kerajaan, yang hanya bertanya soalan pada kerajaan, diheret ke SKMM. Betul. Ada yang dituduh di mahkamah. Betul. Intimidasi tu dah berlaku dah lama. Lepas hampir 3 tahun sekarang tiba-tiba nak bersuara pula. Bila dia dah Nak jadi kehilangan hero balik. kuasa, baru saja dia berperasan sebenarnya mereka use the power wrongly. But saya rasa saya pun juga banyak kali video dah diturunkan, banyak kali kita dah disuppress. Sudan setakat video diturunkan. Ha. Saya dah banyak kali kena tuduh di mahkamah. Naik turun mahkamah tu saya dah biasa. Level lain. Saya junior. Tapi bagi tahu saya sedikit, what's happening actually dengan Rafizi? Well, okeylah, ramai yang membuat macam-macam spekulasi. Kata Rafizi akan keluar, all sorts of things lah. Tapi ramalan saya adalah Rafizi tidak akan keluar. Okay. He will not keluar daripada PKR. Okay. Sebab grup-grup inilah yang dulu kata mantan-mantan PKR yang sebenarnya dipecat daripada PKR. Okay. Tapi apabila mereka berhijrah ke parti lain, mereka kata orang-orang ni lompat parti. Tapi sebenarnya realitinya mereka ni dipecat daripada PKR. Selepas dipecat baru mereka berhijrah. So kata orang ni lompat parti lah. So I don't think Rafizi will take the risk by exiting PKR. Okay. I think dia akan tunggu masa untuk dipecat. PKR kalau nak lebih drastik, lebih lagi kejam lah. Perkataan dia kejam lah. Kalau dia nak lagi kejam, maybe dia akan pecat Rafizi. Okay. Saya baca beberapa kali tomahan dan kritikan Rafizi bersifat dah berkata secara depan-depan sekarang ni bahawa PKR telah hilang aura reformasi. Apa pendapat brother? Do you think he has some truth in that? Sebab sekarang ni benda yang cakap ni bukan kita tau. Ini mantan timbalan parti. Yeah. And currently serving minister. Yes, currently serving minister. Dia cakap sekarang ni this kerajaan ni tak ada aura reformasi. Soalan saya pada Rafizi, dia baru bangun dari tidur ke? Itu betul. Baru dia sedar aura reformasi itu dah tak ada. Ya. Yeah. Orang rakyat kat bawah dah lama dah kata reformasi itu dah tak ada. Sekarang yang ada reformati. Reformati. Ataupun reformanan juga. Saya pun dengar itu juga lah. So, dah hampir macam saya kata, hampir 3 tahun menjadi kerajaan. Mana janji-janji reformasi? Mana janji-janji yang dibuat selama ni? Betul. Janji-janji yang dibuat untuk berkuasa. Yeah. Tapi selepas berkuasa, segala janji-janji yang ditabur selama ni semuanya hilang. Betul. Kata nak turunkan harga, tapi semuanya naik. LPG naik, elektrik naik, subsidi ada tak ada, minyak bersasar lah apa semua. Selama ni tak cakap pun. Selama ni satu je dia punya slogan. Hari ni kita menang, besok harga minyak turun. Betul? Tapi selepas berkuasa, you bagi macam-macam alasan. Subsidi tak ada, minyak bersasar dan sebagainya. Ini semua sebenarnya menyusahkan rakyat. Betul. Tak cakap pun selama ni nak buat nak buang subsidi, nak bagi minyak bersasar. SSD pun hari ni nampaknya dikembangkan. That is another kegagalan Madani juga. E-invoicing coming up as well. Ya. Kan? So banyak perkara-perkara yang mereka janji. In fact, Rafizi janji waktu dalam kempen Ayo Malaysia dulu, sampai hari ini terkubur. And then Rafizi pada hari ini berkata, this is reformasi yang mungkin kita boleh buat. Tapi I don't believe it. I don't buy it. Kalau 3 tahun mereka tak boleh bawa sebarang janji-janji reformasi, I don't think so they have it in them to bring it up even after this. See, what matters to them now is to stay put,
to stay on power. You know, itu je. So political convenience. They just want to stay in power. Yeah. So they say whatever it takes lah. They will say and do whatever it takes to stay on to power. Okay. So itu yang saya nampak lah. Ini pandangan saya. Hmm. And then macam kita tengok harga barang naik, LPG bakal naik, e-invoicing lagi apa semua kan. To me, Sudan, macam mana saya tengok benda ni adalah semua ni akan sampai ke satu je destinasi dia, iaitu dia akan kata okeylah tak apalah kita akan ni, tapi kita rasa kerajaan rasa lebih sesuai GST dilaksanakan. Saya rasa hala tuju dia adalah dia nak buat GST. Wow. Tapi kalau dia buat sekarang, dia akan ada masalah besar. Sebab mereka ini semasa menjadi pembangkang, mereka lah yang berguling-guling di atas jalan raya membantah GST. Kita tengok satu contoh yang sangat klasik lah. Masa mereka menjadi kerajaan, mereka yang membantah sekeras-kerasnya AES. Tapi selepas mereka menjadi kerajaan, AES tu saya banyak kali kena saman. So AES ni dikembangkan, dibesarkan, kamera dia semua luas, betul. Kamera dia ditukar. Extra zooming sekarang ni. Kamera dia ni ditukar. Lepas tu dia ada jarak ya, lah, what not. Time limit lah apa semua. Ini semua menyusahkan rakyat. You know. So you kata masa you jadi pembangkang AES ni menyusahkan rakyat. Ini adalah satu tindakan yang tak wajar lah, kejam lah apa semualah. So when you dah jadi kerajaan, you buang lah. Dulu bukan kata AES ni apa projek kroni. Projek untuk mengayakan kroni. Buanglah AES. Sebab itu kroni orang lain. Sekarang dah jadi kroni, diamlah sekarang. Itu janji itu ini, tapi sekarang semua lupa diri. That's what's happening. So apa saja janji-janji yang ditabur selama ni, semuanya janji-janji yang sudah hilang atas angin. Another one of the problems that Rafizi brought up was about people coming into the party, PKR especially, and then tiba-tiba terus naik ke atas. Rafizi bercakap mengenai Datuk Seri Ramanan that time. Bendari MIC yang masuk je, menang dan terus jadi hari ni DVP kata silap kan. Dia menang naik Presiden Parti kan. So itu satu. Tapi coming to that, I just want to say that this is an opening about another figure of politics yang baru saja memasuki PKR secara rasmi. Tengku Zafrul. Apa sebenarnya isu Tengku Zafrul sebenarnya? Tapi Zafrul sudah diterima masuk ke dalam PKR atau tak, kita tak tahu lagi. Saya dengar dia minta untuk masuk PKR. Tapi sama ada dia dah diterima atau tidak, tak pasti lagi. Tapi apa pun, yalah, mereka kerajaan, parti Perdana Menteri. Tapi satu ketika dulu, Tengku Zafrul pun pernah keluar UMNO untuk masuk Bersatu. Seketika dia masuk Bersatu. Lepas tu keluar balik, masuk UMNO balik. Sekarang keluar UMNO balik untuk masuk PKR pula. So, kalau besok gerakan jadi kerajaan ke ataupun muda jadi kerajaan, saya rasa dia akan keluar juga, akan masuk. Saya percayalah. based on track record. Betul. Tapi saya pelik kenapa Tengku Zafrul ni terus menerus dapat laluan ekspres. What is the magic? Red carpet. Or yellow carpet. I do not know what carpet lah kan. Tapi di mana meritokrasi? Because I remember PKR always bercakap kita kena berfikir secara merit. Mula dari bawah, berjuang untuk parti dan naik. Tetapi untuk setengah orang, that is not the case. Dan untuk setengah orang, Pak Anwar ni sanggup melembekkan prinsip. Kalau Anas sendiri boleh jadi timbalan presiden, apa salahnya Tengku Zafrul masuk PKR? Betul. Jadi menteri satu hari, you never know, jadi Perdana Menteri. Betul juga. So, adakah ini rezeki dia orang ataupun deal politik? Deal politik Anwar lah. What do you think it is? Senyum je, brother.
Straight to the Kalau point. What is it? What is it actually? kalau saya tarik anak saya jadi timbalan saya, timbalan presiden Aha. parti saya punya. Okay. Wife saya jadi penasihat, saya jadi presiden, anak saya jadi timbalan presiden. Itu namanya rezeki ke, Sultan? So, apa sebabnya mereka cakap, oh kita kena buat pilihan raya kecil. If you are rubber stamping people inside, mengikut sesuka hati kau, apa gunanya rakyat mengundi? Saya teringat ucapan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dia kata, ya, Aziza saya yang pilih. Hmm. Tapi Nurul Izzah ni saudara-saudari yang pilih. Bila saya dengar tu, saya sebagai mantan ahli PKR, saya fikir, betul ke ahli-ahli PKR pilih ke sistem yang pilih? Itu yang Saya fikir macam tu. itu yang buat rakyat meluat dengan Anwar hari ni. Benda ni nampak sangat scripted tapi kita tahulah apa yang tengah terjadi. Bukan kita bodoh, brother. Tapi mereka ingat kita ni bodoh. Rakyat di luar sana pun bukan bodoh. Betul? So, that is the case. PKR obviously bukan berjuang untuk rakyat. Mereka hanya berjuang untuk memenuhi kehendak mereka. I think that's where we are. And bercakap mengenai kehendak pula, hari ini mungkin kita harus bercakap mengenai Yusof Router pula. Kehendak masa silam Anwar yang kini akan berjumpa dengan dia di mahkamah. Tak lama lagi. Tak lama lagi, ya. So, kes tu dijangka akan berjalan di mahkamah, bermula di mahkamah. Tapi tak tahulah last minute apa silat baru yang bakal dibuat kan. Seperti silat immunity ya. yang dibawakan itu hari kan. Saya tak faham lah. You mantan timbalan Perdana Menteri Malaysia. Sekarang Perdana Menteri Malaysia. Dan selama 25 tahun ni bercakap almost every day bercakap soal rule of law, soal reformasi, soal anti rasuah, apa semualah. Tapi bila diri sendiri dilempar dengan satu tuduhan serangan seksual, dia tak kisahlah tuduhan serangan seksual ke apa je tuduhan. You as a man, as a leader and as a prime minister, patut ambil peluang ni untuk bersihkan nama kamu di mahkamah. Betul. Sebab adakah you tak percaya sistem proses mahkamah kita? Betul. Adakah you tak percaya sistem kehakiman kita? Dia ada rakyat yang berfikir macam tu. Kenapa you takut sangat nak masuk mahkamah? Apakah you takut dengan proses mahkamah ataupun you takut dengan sistem kehakiman kita? You as a prime minister, you should lead by example. You masuk mahkamah, you bersihkan nama you di dalam mahkamah. Habis cerita. Saya suka. Orang pun takkan buat macam-macam spekulasi. Ya, betul. Sebab kes Yusof Router ni, dia bukan mengenai isu tabloid. Dia melalui proses mahkamah itu sendiri. Ya, correct. Betul kan? So, bila seseorang tu saman, you must go and defend it. Correct. Tapi bila you minta immunity, it sounds suspicious. Ya. See, anybody in their right frame of mind will think that way. Ya, adakah pemimpin tertinggi kita benar-benar bersih seperti apa yang dia cakap? It makes us think. Betul kan? Tapi kalau kalah, Anwar pun akan tercalar dari segi moral. I rasa. Right? Correct. I agree. Menang pun, you baguslah. You sebagai pemimpin nombor satu negara, you bersihkan nama you di dalam mahkamah. And then, rakyat biasa pun akan menghormati you satu. Yang keduanya, rakyat akan lebih hormat dan percaya pada sistem proses mahkamah kita dan sistem kehakiman kita. Yeah. And that is very interesting. Sebab tiga benda ni kan tengah berlaku at nearly the same time. Ya. Satu, tekanan daripada luar melalui Zafrul. Satu lagi, tekanan daripada dalam melalui Rafizi. Satu lagi pula, low blow daripada Yusof Router yang dia tak sangka langsung. It's like 3 time bombs in 3 different penjuru yang menyerang Anwar. Adakah ini mungkin menjadi bom jangka yang Anwar didn't expect to happen? And have the potential to even break this government. What do you think about that? No, like macam Yusof Router punya kes ni, dia bukan bermula semalam ke minggu lepas. Benda ni dah bermula 2-3 tahun kan. Setahu saya ingat saya 2 tahun lah. Okay. So, it's not something
very surprising. So I think it's more than 2 years lah. I 2 think years, easily more than 3 years. Correct, correct, correct. So it's not something that just came up. Yes. You know, kalau benda tu baru terjadi last month ke last year ke, dia masih boleh kata people trying to discredit him as a prime minister. Tapi benda ni terjadi way before, way long before. time ago. Correct, that's right. So you should take the opportunity to clean yourself, clean your name in the court. So dia sepatutnya dah prepare awal lah. Sebab benda ni dah berlaku dengan terjadi awal kan, lama kan. So patutnya dah prepare awal lah. I don't know. What's stopping him? But that's the thing. As how I'm seeing it, this is a perfect storm. Mother of all existential crisis untuk Anwar. Sebab besar tau tiga-tiga isu ni. Dia boleh melemahkan, if not merebahkan terus kerajaan kalau tak dikawal ataupun dijaga. Apa sebenarnya Anwar supposed to do now at this point? Face it like a man in court. If you are Anwar's penasihat lah, brother, what do you say? Face it in the court. I think that's one. Tapi will he face it in the court? I think that's another issue juga. Yeah, but if you ask me, I will tell him lah. Face it like a man in an open court. So let the due process to take place and let the court to make the decision. Lah, tapi bila kita cakap pasal ni, Sultan, ramai penyokong yang taksub ni dia takkan bersetuju. Nanti saya pun takut juga, nanti dia orang menyerang saya, jilat leher saya nanti. Saya pun tak nak leher saya kena jilat. Takut pula saya nak komen. Aku lompat tu, tak kisahlah bangunan tinggi berapa kan. But actually I agree with you. He has to face it like the man on all three issues kan. Contohnya macam Yusuf Haftar, he has to face it in the court. Bagaimana pula dengan isu Tengku Zafrul? Do you think he has to be given a red carpet inside? Well, PRK the way I look at it, isu Tengku Zafrul ni adalah isu dalam coalition. Okay. Because UMNO is part of the kerajaan. Dia ni ahli UMNO, orang UMNO. Dia keluar and then ramai dalam UMNO hari ni tak bersetuju. Dia kata jawatan menteri tu patut dikosongkan, diberikan kepada UMNO. That's one thing. And then even ramai juga dalam UMNO ni yang tak sehaluan dengan Tengku Zafrul kan. So dengarlah macam-macam cerita kan. Adalah kawan-kawan UMNO cerita dia ada masalah dalaman. Orang UMNO yang lama ni tak terima dia apa semua. So bila kita tengok benda ni, ini adalah isu dalam coalition untuk Anwar tangani. And how he going to handle it. Whether dia nak vacate that ministerial post, bagi balik pada UMNO, ataupun dia nak maintainkan Zafrul. If I'm not wrong, dia punya senatorship pun ending. Betul. Yeah. End of this year. Yes. So itu pun rasanya ada orang sudah mula chop juga. Dia memang tak boleh disambung lagi. So dah habis. So there's no way that they can sambung. So there's only way kalau dia nak jadi menteri semula, dia kena bertanding mana-mana lah. PRK lah. But that is not something that people will accept at this point. Ya. Betul kan? Ya. Tapi kalau katakan worst case scenario mereka nak buat PRK pun, mereka pastinya akan memilih kerusi yang sangat-sangat selamat. Dusun Tua for example. Itu kalau nak jadi menteri besar. Kalau dia nak stay jadi menteri, dia kena pergi parlimen. Ya, tapi nampaknya menteri besar pun bagus juga kan untuk dia. Amir nak bagi laluan ke? Tak tahulah. Itu kena tanyalah orang-orang PKR. Saya nak minta rakyat pengundi Selangor ni, rakyat Selangor ni, tolonglah selamatkan negeri Selangor ni. Dalam PRN ke PRU akan datang, tolonglah selamatkan negeri Selangor ni. Sebab you think about it, semua langkah-langkah Kajang, whatnot, semuanya orang-orang mereka yang buat. Sampai ke hari langkah ini Kajang, sudah. Langkah Podison, all this langkah. Tapi bila orang lain berjumpa kat hotel setakat nak makan je, itu dah jadi langkah Sheraton. Tapi bila dia orang buat PRK Kajang, PRK Podison, itu tak membazir duit rakyat. Itu betul-betul membazir sebenarnya. Nah, tapi pada ketika itu ramai taksub
Betul. They are so obsessed with one name, Yes. Anwar Ibrahim. Tapi bila hari ni Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri, bila rakyat dah mula nampak kebolehan dan keupayaan Anwar Ibrahim, lepas ni saya rasa tahap obses tu semakin berkurang lah. I do agree with you on all the three cases. Contohnya Tengku Zafrul. I think kalau contohnya mereka bawa PRK, nak naikkan Tengku Zafrul, all those kind of things, it's gonna create a crisis. Krisis yang tak diminta oleh rakyat. Itu pertama. Untuk Rafizi, I agree on one thing. Bahawa janji-janji yang mereka cakap dulu patut dan perlu dipenuhi. Yes. I think we can all agree on that. Setuju. Betul kan? Dan ketiga, kita perlu ada sifat keterbukaan. Jangan sembunyi di belakang immunity. Pergi ke court and clear your name. If that's what is the case. Ya. Orang yang ingin menyembunyikan yang akan minta immunity. And that's the case here. Because Agong pun tak ada immunity tau hari ni. Sultan pun tak ada immunity. Pula dah PM nak minta immunity. Does not make sense. Tapi itulah. Kalau Anwar abaikan all these three things, rasa tak perlulah pembangkang pun yang buat kerja. Tak, macam apa yang Sudin sebut tadi lah. Kalau kita dituduh, seperti mana dia kata lah, dia difitnah. Difitnah, sekarang you dah ada satu ruang dan peluang untuk bersihkan nama you di mahkamah. Pergilah bersihkan nama you. Kenapa nak minta kekebalan, takut sangat nak pergi mahkamah dan sebagainya. I rasa rakyat di luar sana boleh berfikir dan menilai sendiri. Betul. Kita tak payah bagi jawapan apa-apa pada mereka. Rakyat di luar sana boleh menilai sendiri. Betul. Tapi one thing for sure lah, kubur Anwar ni, yang galinya bukan musuh dia. Yang galinya ialah sekutu-sekutu dan juga sejarah silam dia. But that is the case, isn't it? Kan? That's the case. One of the thing that I realised kat sini kan, the weakness of their principle and moral standing. Banyak benda yang mereka cakap, mereka berkata, tapi hari ini melalui these three things, kita dah nampak dah kelemahan-kelemahan prinsip dan moral mereka. Kalau kita berdua ni pun boleh nampak rakyat di luar sana, jutaan rakyat di Malaysia kat luar sana, tak nampak ke Ustaz? Masih nampak kan? Nampak. So, apa yang kita boleh sampaikan ialah PRU akan datang, mengundilah dengan bijak. Betul. Itu je kita boleh cakap. Betul. Kita bersusah payah buat podcast, kita bersusah payah buat banyak-banyak video untuk memberi kesedaran pada pengundi di luar. Betul. Apa yang dia tuduh orang lain buat, hari ini dia buat benda sama juga. Betul. Tak ada beza. Dia maybe certain things dia buat jauh lagi teruk daripada orang lain. Betul. Saya rasa kerja kita sebagai pembangkang ialah untuk membawa isu, mengutarakan isu, menekan dan juga membawa kepada rakyat. Dan tugas rakyat pula ialah untuk bertanya juga. Bukankah kerja pembangkang tu adalah menghasut saja? Tapi saya rasa mereka tak tahulah kot si kerajaan ni. Tapi dia punya hasut, dia punya level hasut, dia hasut sampai dia diri sendiri kena kerat. Betul. itulah kebenaran yang Rafizi Ramli tengah belajar pada hari ini dengan orang-orang dia. Jadi Sultan, satu ketika dulu kalau kata pemimpin kaum India ni, orang akan cakap Tun Samiwelu. Betul. So sekarang kalau cakap pasal pemimpin kaum India ni, pada Ramanan lah. Bukan Nurul Izzah ya? Sebab dia cakap itu dia akan membawa isu masyarakat India ke atas. Dah satu RR keluar. Ini adalah satu lagi RR. Ramanan Ramakrishnan. Okay. So you accept him as a Indian leader, Sultan, personally? That we have to ask the people first. I don't think so. I will consider an Along. Sebab dia tak bagi geran. Dia suka bagi loan saja untuk masyarakat India. Bukan loan murah pun. Loan dia lagi tinggi pun sebenarnya kan. So I don't accept him as a Indian leader per se. But don't you think that is dah menang BP sekarang? Dia timbalan menteri sekarang kan. Betul. I'm sure ada kekosongan menteri kan. Betul. I'm sure he will find his way to become a minister. What do you think? Saya tanya, apa gunanya kita lantik orang yang berkobar-kobar bercakap mereka akan membawa isu masyarakat India, tapi selepas saja menang, terus hilang?
Setuju? Ya. Tengok pada hari ini, ada seorang YB di Perak berkata, untuk 5 tahun lagi, kuil-kuil di Perak tidak boleh dibangunkan, tidak boleh renovate, tidak boleh, clear out. Mana pemimpin India Uh, bernama apa, Ramanan ni? Yalah, bila isu ni timbul, Ramanan sunyi sepi kan? Sunyi sepi. So, tak ada pun suara dia. Kalau you nak jadi pemimpin untuk kaum India, kenalah bersuara. Tapi at least saya nampak Datuk Seri M. Saravanan daripada MIC bersuara. Betul. So, kita harus puji dia lah dalam benda-benda macam ni. At least dia sebagai seorang pemimpin daripada parti untuk kaum India MIC, dia sekurang-kurangnya dia bersuara. Betul. Bila ada and the other side, the other person who said that also an Indian. Sadly another Indian lah. Betul. So kenapa you kata macam tu, there's no place for temple, you know? Saya sebenarnya saya tak baca apa kenyataan dia. Saya tak nampak dia punya kenyataan. But I follow apa yang media masa laporkan. Tapi saya ada follow lah sikit perang mulut yang terjadi antara YB Sivanesan dengan Datuk Seri M. Saravanan. Datuk Sarah ni ada sebut I think a poem. Yeah. And then Sivanesan said you can flush the poem into toilet. Correct. Ini sebenarnya, ini okay, pandangan saya lah Sudan. Ini sebenarnya salah Datuk Seri M. Saravanan. Datuk Seri Saravanan tak patut berikan dia poem dalam bahasa Tamil. Kena bagikan dia poem dalam bahasa Cina. Yelah, dia duduk di AP. Di AP. I don't think dia faham poem dalam bahasa Tamil. At least poem bahasa Cina tauke dia boleh faham. So at least Datuk Sarah bagilah dia poem dalam bahasa Cina, baru dia boleh faham. Sebab tu kau dia kata nak flush. Very insensitive people, you know. You as an Indian, or when people give you a poem, I don't know, I also don't know what was the poem. But I can tell you what the poem. I can tell you what the poem, brother. The issue kan dia cakap tak boleh lagi bina kuil di Perak kan. Jadi poem tu bercakap adakah masyarakat India harus bina kuil lepas ini di awan. Oh. That is the poem. And he said flush it. Tapi pelik. Kuil ni adalah sebuah lambang institusi identiti masyarakat India, kebudayaan masyarakat India. And there is a process where kuil ini harusnya di-renovate after certain years kan? Yeah, every 12 years. Every 12 years. And then obviously there's timing for it, kan? Kalau you terus buat this embargo, yet masyarakat India tak boleh buat anything, what happens to the Indian community? Dah lah kita tengah diiris dalam pelbagai perkara. Daripada dia menjaga masyarakat India, dia sendiri pula yang mengkhianati masyarakat India. He won on Indian votes anyway. Tapi lupa pula. Sudah kena faham. Satu ketika dahulu ada seorang pemimpin yang sebut anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya. Dan selepas pemimpin itu berkuasa dalam satu program, ada seorang anak muda daripada kaum India bertanya kepada beliau mengenai kuota sistem dalam IPTA. Dan dia jawab, kalau saya bagi kamu semua, saya akan hilang undi orang Melayu. Saya akan kalah. Orang Melayu akan marah. So dia pada ketika itu, selepas dia berkuasa, mungkin dia dah lupa slogan tu, anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya. Dia lupa. Dia hanya ingat timbalan ialah anak saya. Itu saja dia ingat sekarang. But I agree with you. Kita dah di-erase on many things. For example, today, matriculation. We come to that as well. Matriculation pada hari ini baru saja keluar. Sampai sekarang tidak ada sebarang kuota untuk masyarakat India yang diumumkan. And the more funnier than that, hari ini mereka juga bercakap A minus is no more an A. Saya pelik. Mana lagi suara Ramanan on these issues? I don't know. Forget Ramanan lah. Mana juga 11 or 12 more other YB masyarakat India. Mana mereka semua? So this is also another failure. I agree. Apa yang sebenarnya mereka buat untuk masyarakat India? Kenapa mereka begitu diam pada hari ini? Is it their fault? Or is it because mereka dah kena tutup mulut?
Itu yang bermain dalam pemikiran saya. Brother, I have to bring you Mungkin another bos dah cakap, boss cakap jangan eh. buka mulut. Kalau tak jadi menteri penuh. Ah, Mungkin. mungkin. Sebab I have to bring another important point as well. Remember Mitra? Mitra, ya. Mitra sampai hari ini, peruntukan wang Mitra masih belum keluar. Ini bulan 6. Nak masuk bulan 7. Duit Mitra untuk masyarakat dan komuniti masyarakat India belum keluar lagi. Tinggal 2 bulan lagi kena return duit tu balik kan? Biasanya sebab perbendaharaan kata Ya, ya, correct. must return the money back. Kenapa sampai hari ini, saat ini, wang untuk masyarakat India belum keluar? And you must understand who this money need to go to. Wang ni perlu pergi kepada tenaga pengajar yang mengajar di kindergarten untuk masyarakat India. 7 bulan mereka masih belum dibayar. Wang ini perlu diberikan untuk dialisis orang yang tengah sakit. 7 bulan mereka tak dapat wang. Mati dia nanti bang. Mana Ramanan? Mana Ramanan? Mana Prabah? Prabah tak tahulah. Prabah saya rasa dah tengah menangis kot sekarang ni. Dah kalah kan? Dah kalah. Tapi Dakar itu kalah dalam parti. Tapi dia masih ahli parlimen. Betul. Dia masih duduk dalam Mitra kan? Tak silap saya. Saya rasa dia pun masih orang India juga kan? tak tahulah bang. Sebab dia tak nak bercakap pasal masyarakat India sekarang ni. Padahal dia tu pengarah Mitra. If there's an issue on Mitra, you must speak about it. Masa PRU, masa pergi minta undi, masa itulah dia orang akan jadi orang India balik. Oh, masa tu tengah pandai menari, pandai berdansa, bawa puitis manis untuk masyarakat India. Tapi effect கனவை போயிட்டாங்க brother. But இதெல்லாம் நடந்தது வந்து நல்லதுக்கு தான் brother என்ன கேட்டிங்கன்னா. Because இந்தியர்கள் இப்பயாவது வந்து இத்தனை வருஷமா ஏறக்குறைய 25 வருஷமா வந்து பிகேஆர் வந்தா, அன்வார் வந்தாக்க நம்மளோட வாழ்க்கை மாறிரும்னு கனவு கண்டுகிட்டு இருந்த நம்ம இந்திய சமுதாயத்துக்கு வந்து இப்ப இந்த 3 வருஷமா நடக்கிற விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஒரு அவங்கள கண்ணை திறக்க வைக்கணும். கண்ணை திறந்திருக்கணும் நேரம் நம்ம மக்களே. மஸ்ஜித் இந்தியாவில் என்ன நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா? நம்ம ஆலயத்துக்கு என்ன நிலைமைன்னு பார்த்தீங்களா? ஆமாம். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த மறந்தாலே வந்து நம்மலாம் இந்தியர்களே இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கணும் நம்ம மக்கள். நம்ம மக்கள் எல்லாத்தையும் மறக்கறதுனால தான் வந்து இவங்கலாம் வந்து எவ்வளோ மிளகா அரைக்க முடியுமோ அவ்வளோ மிளகா அரைக்கிறாங்க நம்ம மேலே. என்ன நினைக்கிறீங்க? வாட் டு யூ திங்க் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? மக்கள் இல்லை மாறிட்டு வராங்களா? எதிர்ப்பு நிறையா இருக்குது கீழே. ஆன் த கிரவுண்ட் போனீங்கன்னா நானும் ஆளுங்களை பார்க்குறேன், நிறையா பேரை சந்திக்கிறேன். எதிர்ப்பு நிறையா. பஹாவில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? அவுட் சைட், நாட் ஓன்லி பஹாவ், அவுட் சைட் ஆல்சோ ஐம் சீயிங் பீப்புள் ஆன் த கிரவுண்ட். பீப்புள் ஜெனரலி வெரி அப்செட். நிறையா டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அது ஆனால் திருப்தி இல்லாத ஒரு நிலைமையில் இருக்காங்க அரசாங்கத்து மேலே. ஸோ ஐ ஹோப் தே வில் vote ஃபார் அ சேஞ்ச். ஆமாம். நான் காப்பால் போனேன் பிரதர். அவங்க சொல்கிறாங்க எப்படா ஜி வரப்போகுதுன்னு வெயிட் பண்ணுறாங்களா? தூக்கி வீசணுமா? இல்லை, வாய்ப்பு கொடுத்துட்டீங்க. You already given them a chance. Dah bagi peluang pada mereka. So mereka tak perform, mereka tak tunaikan janji, bagilah peluang pada orang lain. Betul. That is the only way to teach them a lesson. And there's another category of people lah, saudara. Ada satu lagi kategori yang kita dah undi A tak buat, undi B tak buat, undi C pun tak buat. Lepas ni tak payah keluar undi lah. Kategori inilah yang paling bahaya. Kita kena mendidik mereka jangan buat kesalahan tu. Mengundi adalah hak kamu sebagai rakyat Malaysia. Betul. Dan kamu mengundi 5 tahun sekali. Betul. Pastikan kamu keluar mengundi. Betul. But you have to make sure you come and vote. Undi tu sangat penting. Betul. Kalau you tak undi, orang lain akan menang dengan senang. Betul. Laluan mudah. Betul. Seperti mana contohnya Nurul Izzah menang di dalam sebagai timbalan. I think half of it mereka tak mengundi dalam pemilihan parti diorang. Same thing can happen in GE juga. Kalau rakyat lesu untuk mengundi. Saya harap PRU akan datang, jangan pula kerajaan ni tukar semua orang boleh undi dari rumah guna sistem saja. Habis nanti hiruk-piruk lah kita nanti. But I agree. I really hope kan isu masyarakat India yang kita bawa ini didengar oleh mereka-mereka yang mempunyai kuasa pada hari ini. Ini bukan saja masalah pada kaum India. Ini adalah masalah
segenap lapisan masyarakat. Baik Melayu, baik Cina, baik India, even Kadazan ke, dusun ke, apa semua kan, Bidayu ke, semua menghadapi masalah sama. Harga barang naik, apa petrol naik, elektrik naik, segala-galanya naik. So, ini masalah segenap lapisan masyarakat. Betul. Masalah rakyat Malaysia. So, saya rasa ini masanya rakyat Malaysia membuka mata mereka dan mula bersuara, mula mengkritik kerajaan secara berani dan terbuka. Betul. Dan saya dah melihat bibit-bibit itu di social media kebanyakannya lah. Tapi saya rasa rakyat perlu lebih tegas when it comes to Madani. Janganlah lembik sangat bagi mereka muka. Sebab mereka melakukan reform-reform. Sebenarnya tak ada pun reform tu. Itu semua silap mata. Anwar ni bukan Madani tau. Dia Houdini. Silap mata jadi pandai. Dia pandai. He plays this game. Dan rakyat pun terpedaya. Tak apalah kita bagi chance. Kita bagi chance. Tak boleh. If he cannot perform, take him out. Take him out, ya. Itu je. Find better leaders. Find competent people. Bring them up. Banyak lagi orang-orang yang Ramai dia pemimpin yang betul-betul baik, yang bijaksana, lagi arif. Ya, cenderung kepada polisi rakyat. There is so many more. Yep, I agree. Tapi எனக்கு தெரியல பார்த்தா அன்வார் நான் மறந்துட்டேன். எனக்கு அன்வார் வந்து ஒரு இல்ல நம்ம சமுதாயம் வந்து இதுக்கு மேலேயும் வந்து அன்வார், பிகேஆர் இல்ல டிஏபின்னு போனாங்கன்னா இந்த சமுதாயத்தை என்ன சொல்லணும்னு எனக்கும் தெரியல சுதன். ஆமா, அதே ரைட்டு. So, baik Sudan, saya rasa kita dah sampai pada penghujung podcast Sembang Santai episod ke-12. Ya. Wah, macam baru mula dah sampai ke-12 Tapi kita dah semakin hari semakin panas. Semakin terbuka dalam kritikan. Panas tak apalah, jangan tengah malam datang ketuk pintu saya sudah. So, tapi kita bukan benci kan, kita ambil peduli sebenarnya. Betul lah, kita menghasut secara halus. Ya. Yeah. Betul. Taklah, kita membawa fakta. Kita membantu rakyat untuk membuka mata mereka. Betul. Itulah realitinya. So, kita dah sampai ke penghujung podcast Sembang Santai episod ke-12 kita pada hari ini. Dan saya minta saudara-saudari sekalian, rakan-rakan anda, ahli keluarga anda untuk kongsikan video-video kita dari YouTube dan juga di TikTok. Jangan lupa share, like video-video kita. Follow juga, jangan lupa. Oh, follow tu sangat penting. Kita buat video kita dapat 40,000 views and what not. Kalau lah mereka semua like our page, it'll be much more. Yeah, we'll reach the larger crowd. Betul. So it depends on them juga kan? Yeah, correct. It depends on them. Kamu rakyat Malaysia perlu mainkan peranan, membantu kami juga di sini. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam episod ke-13 podcast Sembang Santai. Ingin saya mengundurkan diri. Saya Sanjeevan dan nak angkat tangan takut. Saya Sudan. Bye bye.